kira kau datang-datang ke KL je kau dapat jumpa aku kan. Sebab kita belajar sama-sama. Tapi aku artis tau, patut aku tak boleh kawan dengan kau. Betul lah. Wah, ajar tu. Tak, sebab apa? Patutnya kau apa hal lah kau dengan aku. Tapi lepas tu kau pun jadi artis. Kau buat rancangan remaja tu. Bukan artis tu TV. Ayolah, tapi kau bayangkan lah time tu juga. Ni kita sebelum kita nak cerita benda-benda lain ni, aku recap sebab cerita pasal belajar ni kan. Time tu aku naik C70 babe. C70 aku tak lalu ikut depan akademi. Asal lagi kita cerita pasal akademi lah, panjang tapi apa aku nak tahu C70 kau daripada ni Kedah? Daripada Kedah. Ya. Aku naik C70 tak kena rupa masa tu muka kau ni patut naik Ducati ke. Tak, kalau pakai helmet orang tak nampak. Saleh. paling bansat aku paling teruk pun Vespa lah. Muka Mak Saleh. Macam gampang. Awal-awal opening aku dah kena ni. Bel. Macam mana boleh datang belnya tu? Daripada kecil lagi umur aku tak nama kau aku tak boleh berfikir je dia orang panggil aku Bel. Maknanya aku rasa nama tu bagi masa umur dalam setahun lebih 2 tahun, masa budak lagi. Siapa yang panggil tu? Yang bagi tu mak aku. Mak yang bagi. Dia macam cerita Ahmad Albab tu. Kan kalau Ahmad Albab tu kan dia ketuk pintu dia senyap. Ahmad Albab. Tapi Ahmad Bel ni belum ketuk dia bunyi. Bukan, dia dengar bunyi loceng dia menangis. Terbalik, kalau tak dia senyap. Bunyi loceng ni maknanya bunyi loceng apa? Loceng aiskrim, loceng sekolah. Tak boleh loceng loceng sekolah. Mak aku kalau bawa abang kakak pergi sekolah, masa aku baby lagi, kakak abang dah pergi sekolah. Dia orang jauh pada aku. Kalau tak dah tentu aku dah tua sekarang. Tapi kau sama aja. Jadi masa tu mak aku nampak apa salah aku ni bila dengar loceng je menangis. So jadi dia letak panggil Bel lah. Nak panggil loceng macam tak sedap nama loceng. Tak international kan. Takkanlah nama budak nak panggil loceng. Macam Albab kan. Tak ada sedap lah itu Albab. Pintu lah. Panggil pintu Albab. Macam aku loceng Bel. Jadi gitu lah. Sampai umur berapa kau alergi dengan Bel ni? Dengan loceng? Nangis tu? Masa kecil lah. Dah besar aku yang macam loceng. Okey, siapa yang kena Bel sebenarnya? Memang kau satu family kau ni semua dalam jiwa-jiwa seni lah. Contoh macam kau punya ayah kau sampai sekarang. Dia aku rasa dia start dulu pun dengan TV juga. Host TV, dia buat VO. DJ dia DJ radio. DJ radio RTM yang boleh dikatakan popular lah. Dengan Sri Sain 70-an tu zaman 70 lebih dekat Johor, radio Johor, dan kemudian ujung-ujung apa pula awal 70 69 itu dah kerja dah. Agak-agak lah. Masa tu dia bawa engkau sekali lah. Tak adalah. Kalau macam tu aku pun dah berkedut sekarang. Maknanya 70 lebih 73 74 itu dia kat KL. Dia dah kerja, dah ditransfer daripada Johor ke KL. Ke KL. Dan kerja dia adalah sebagai seorang DJ, tapi kemudiannya jadi selebriti jugalah. Ada keluar TV juga, jadi pengacara. Macam tu lah. Bel, masa kau membesar tu, sebab kau tengok ayah kau macam tu, sebab sekarang pun kau dah terlibat dalam media seni dah berpuluh tahun. So dia pernah heret kau tak pergi masa dia kau pergi tengok kat luar cermin masa kau kecil lah, maksudnya tengok macam ni DJ-nya, buat VO-nya sebagainya. Ada tak dia kau pernah kalau dia nak bawa aku pun nangis juga? Bukan, maknanya 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah aja yang aku tak tahu apa. 6 tahun, start 6 tahun ke atas, aku pun dah jadi artis. Apa hal aku nak ikut dia? Maknanya aku dah start bekerja. Aku 6 tahun 6 tahun aku dah start buat rancangan kanak-kanak. Aku buat tapi lebih kepada itulah. Rancangan kanak-kanak, VO untuk budak-budak. Dan juga model kanak-kanak baju lah. Bukan Pampers bukan. Pamper kecil lagi. Aku dah lepas pamper lah. Boxer. Aku tanya kau, VO lah apa semua ni, umur 6 tahun Bel. Siapa yang ajar kau? Maknanya kalau kata VO, dah tentu bapak memang buat kerja tu. So dia ajar lah. So dia boleh lah ajar, dia boleh guide kan. Sikit-sikit. Kemudiannya macam contoh berlakon. Mak okey, bapak mak pun
orang kata dah ada dalam bidang seni. Betul. So jadi walaupun mak aku ekstra, tapi iyalah dia tak boleh lah orang kata berlakon banyak sangat. Tapi tangan anak dia ajar pandai. Dia tak pandai berlakon. Aku baru ingat dia nak cakap macam tu ke? Rupanya ya. Tapi baguslah dia curahkan ke anak-anak. Dia pandai mengajar. So jadi masa itulah. Tapi untuk berlakon betul-betul, rasanya zaman tu kalau ada mungkin kalau filem lah, filem ada satu filem Emma Manan, hero dia. Nama tajuk filem tu Yasin. Yasin. Masa tu aku jadi berlakon jadi budak-budak lah. Itu first filem itu masa itu boleh kata first filem lah. 6-7 tahun masa tu. Dan tapi masa 6 tahun tu aku dah banyak buat program-program kat kanak, antaranya rancangan Kelab Koge, Kelab Kanak-kanak Angkasa Puri, dan tak lupa Alam Beria Cuti Sekolah. So jadi memang program-program kanak-kanak boleh kata merata-rata aku ada. Tapi masalahnya engkau baru umur 6-7 tahun tu. Orang lain sekolah, Bel. Engkau macam mana kau boleh, kau budak ni, macam mana kau boleh asing pula nak belajarnya dengan nak kerjanya? 6 tahun 7 tahun kau dah kerja, Bel. Cuba kau cerita sikit. Aku tak tahu apa-apa masa tu. Maksud? Yang aku tahu mak aku suruh berlakon, aku berlakon lah. So dia lah bawa sana tunggu. Maknanya dia pun tak pentingkan pelajaran anak dia. So dia usung je lah. Jadi aku seronok tak pergi sekolah. Tapi cikgu mesti suka. Jadi lebih kepada pergi syuting, jumpa orang dewasa. Lebih kepada sosial. Tapi aku rasa cikgu-cikgu kau pada masa yang sama, pada masa yang sama, kalau tidaklah orang kata sehingga mengabaikan pelajaran. Nampak serius. Cover balik. Mak dengan ayah selalu orang kata titik beratkan juga pada pelajaran, sambil pada masa tu dia terpulang juga pada kita. Sama ada aku adik-beradik biasanya N darling lah. Makna aku kalau kau cerita start 6 tahun darling N, dia boleh kata tahun yang sama pun dia orang berlakon. Umur dia baru 2 tahun, baru umur 3 tahun. Apa benda dia orang boleh buat 2 tahun 3 tahun dan dia orang dah berlakon. Dia dah berlakon. Dia orang dah start dah. Okey, adalah sikit-sikit mungkin berlakon drama sikit lah. Watak yang sikit-sikit. Dan maknanya berterusan lah. Makna dia orang lagi kecil. Nasib baiklah budak-budak ni tak boleh berlakon dalam perut mak aku. Kalau tak dia dah bawa kamera, bawa lampu semua masuk dalam perut, mak aku dah suruh bercahaya je perut lah. Mak aku dah suruh berlakon. So maksudnya kau kira rekod ponting sekolah memang paling top lah time tu. Cikgu pernah berkata aku ni kalau setahun sekolah, aku sekolah 6 bulan je dia kata. Dia dah kira-kira. Dia dah kira-kira. Tolak cuti. Kalau setahun, maknanya budak sekolah tu kena sekolah setahun. Aku datang separuh je. Separuh lagi kau syuting. Tapi dia orang cakap lah, tapi nasib baik awak masih boleh apa orang kata? Dibentuk. Bukan dibentuk. Maknanya boleh boleh catch up lah. Boleh catch up. Boleh kejar. Boleh kejar lagi ni. Dia tak kisah. Kalau sampai tak boleh kejar, siap lah kau. Kan? Anytime dia tendang tersingkir lah. Ni, aku tanya tadi kau cakap N dengan Darlin kan? Daripada kecil-kecil dah berlakon sampai sekarang kau tengok kan. Saja je lah, dia tak ada favourite, saja tanya je as abang ni kan. Darlin dengan N ni yang mana yang lebih power berlakon? Siap. Kalau dalam satu sepanjang aku kerja soalan ni sebenarnya tak pernah ada orang bagi. Engkau je yang bagi. Tak apalah antara Darlin dengan N. Dua-dua ada diorang punya kelebihan lah. Okey, masa awal-awal tengokkan gaya macam N. N ada dapat anugerah juga. Anugerah skrin. Dia dapat dulu. Aku tak dapat lagi masa tu. Tak dapat apa. Lepas tu Darlin dapat. Kau tak dapat lagi? Aku tak dapat lagi. Lepas pada dua-dua tu baru aku dapat untuk pelakon pembantu. Tapi ada keistimewaan. Macam contoh N, dia lebih banyak keistimewaan dia berlakon. Berlakon drama. Darlin ni iklan. Dia ada komersial. Muka dia komersial. So dia tak ada orang kata dia ni bagus, dia ni bagus.
dua-dua ada kelebihan masing-masing. Dia tak kena pada satu tempat. Jawapan selamat sebagai seorang abang lah. Tapi kalau kalau betul berlakon lah dalam satu drama, mungkin dua-dua ni diletakkan dalam tu lah. Aku rasa lebih kurang je. Lebih bukanlah tapi dia ada masing-masing. Yalah. Masing-masing. Dan macam contoh tapi lah kalau kirakan masa tu muda N, maknanya kalau kita kira dari segi umur, Darling tua sikit, setahun je. So maknanya kalau dia boleh dapat pergi para pun dah kira lah si N tu. Sebab betul. Dia adik muda sikit kan? Dia muda sikit. Tapi dia yang kaki nak menangis je kalau berlakon, dia yang paling kan. Tapi Darling pun ada juga berlakon cerita menangis, tapi kebanyakannya N lah yang ni. Tapi kalau dari segi berlakon drama, kalau nak kira berlakon drama, seorang pelakon lah, maknanya Darling dengan N yang paling banyak job ada N aku rasa. Tapi Darling iklan. Kau bayangkanlah kalau dia buat iklan. Maknanya kalau dari segi dua-dua ni kaya, siapa yang lagi kaya, aku rasa iklan kot. Betul lah. Sebab dia sekali jalan lagi masuk. Iklan, baju, billboard, macam-macam. Betul. Ini muka Darling. N ni kurang sikit lah. Komersial habis kan. Si Darling ni memang dia specialist daripada segi tu. Ni aku nak tanya satu lah. Sebab tadi aku reverse sikit pasal sekolah tu. Cikgu kan cakap kalau dah lama, dah setahun jadi 6 bulan semua. Kau ada tak satu, sebab kau pun tak tahu apa kau go with the flow lah kononnya. Ikut je kan. Tapi ada tak sampai satu tahap kau rasa macam, babe, aku rasa macam best je berlakon ni kan. Belajar macam je, berhenti sekolah je lah, fokus belajar, fokus berlakon je. Kau pernah fikir macam nak berhenti sekolah ke? Jujur lah. Tak ada. Oh tak ada Tak ada. Aku nak berhenti berlakon ada. Oh ya kenapa berhenti pula? Sekolah tu. Sebab babe, zaman tu memang kalau kau dah keluar TV, kau pergi mana-mana, umur 7 atau 8 tahun, semua orang kenal muka kau lah. Masa remaja pula, top lah, ada berlakon cerita cacat lah, apalah. Kenapa kau boleh fikir nak berhenti berlakon? Kemudian masa tingkatan 4, tingkatan 5 tu Pak I, cerita-cerita yang macam tu. Itu letup tu. Letup semua. So jadi tapi pada masa yang sama, aku masa tu juga masa sepanjang SPM tu buat idaman tu. Setahun betul berlakon. Setahun job tu. So jadi masa tu bukan maknanya bukan tak ada job, ada job tu. Habis sekolah pergi syuting, dia jadi macam tu tu. Tapi pada masa yang sama, yang aku tak pernah pun terfikir untuk berhenti sekolah. Sebab apa? Didorong daripada kakak abang yang belajar. Kakak belajar luar negara, abang belajar tinggi juga. Yelah. So ni jadi kita orang adik-beradik, aku, Darling, N ni nak juga, orang kata nak belajar betul-betul. Kadang-kadang adalah terasa macam aduh penat, bebel juga dekat mak kan, pergi ambil je job kan. Padahal nak belajar ni dah nak SPM apa semua. Tapi alhamdulillah aku try lah. Try lah untuk merealisasikan impian mak dengan merealisasikan impian sendiri untuk belajar elok. Belajar elok, bukan belajar pandai sangat. Tak, belajar elok je. Janji elok kan. Perjalanan dia belajar tu tak adalah sampai memalukan. Okey. Cukup.